Assalamualaikum tuan-puan, boleh kongsi info ni kalau ianya bermanfaat tuan-puan untuk rujukan kita pada masa mendatang. Tuan-puan, ASB tabung haji atau emas, kongsian ni bakal merungkai segala persoalan yang ada dalam benak fikiran tuan-puan selama ni. Okey, yang pertama sekali tuan-puan, kita kena tahu apa fungsi tabung haji ataupun ASB. Tak lain tak bukan, ianya untuk menyimpan duit dan lebih selamat tuan-puan berbanding simpan dekat rumah. Duit dekat situ kita fokus kepada tabungan jangka masa pendek seperti duit kecemasan kenderaan kereta rosak ataupun duit rotex kereta atau apa-apa simpanan tuan-puan untuk jangka masa pendek. Simpan dekat situ tuan-puan tiada risiko untuk jangka masa pendek dengan pulangan sekitar 4% ke 5% setahun. Manakala untuk emas tuan-puan seperti ini, ianya adalah untuk simpanan jangka panjang. Kerana nilai emas jauh lebih terjamin tuan-puan dalam apa jua keadaan ekonomi sekalipun. Sebab itu tuan-puan, kita sangat dianjurkan untuk menabung emas. Harga emas dalam jangka pendek tuan-puan ada naik dan turunnya. Tapi menurut rekod sekitar 20 tahun kebelakangan ni, harga emas tuan-puan meningkat secara purata sekitar 10% setiap tahun. Tuan-puan, untuk jangka panjang, harga emas ni confirm naik tuan-puan. Hampir confirm. Sebab faktor inflasi dan kejatuhan wang ringgit kita. Jadi, mulakan dahulu tuan-puan tabungan emas kita yang pertama serendah RM100 dan letak target kita untuk capai 200 gram yang pertama. Ianya adalah sebagai tabungan tuan-puan jangka panjang untuk melindungi kekayaan yang kita miliki. Nak mulakan tabungan tuan-puan dan miliki emas seperti ini dan buat pendaftaran percuma beserta dengan belian emas yang pertama. Kami bantu sebaiknya.